Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak bacakan feedback customer Bawang Dayak yang dah berjaya amalkan kapsul Bawang Dayak kita. Customer ni kongsi, sebelum ni beliau dah habiskan 4 botol Bawang Dayak. Setiap hari kaki bengkak, badan rasa tak selesa, tapi Alhamdulillah sekarang bengkak dah surut, badan pun rasa lebih ringan. Kadang-kadang kita sangka bengkak kaki ni sebab penat biasa je, tapi bila hari-hari jadi, badan kita pun rasa tak selesa. Itu sebenarnya tanda badan kita tengah minta perhatian tau. Kalau anda nak tahu, kaki bengkak ni bukan perkara biasa tau. Ini boleh jadi simptom-simptom tanda awal masalah buah pinggang. Takkan nak tunggu sakit baru kita nak cegah. Sebab tu, ada yang pilih bawang dayak sebagai ikhtiar untuk sokongan kesihatan dalaman. Bawang dayak Kalimantan ni bukan ubat, tapi sokongan semula jadi untuk bantu badan kita jaga daripada awal. Kalau anda ada masalah buah pinggang, kaki bengkak dan macam-macam minyak ubat sapu tak menjadi, jangan lupa cuba ikhtiar dengan bawang dayak Kalimantan ni.